Korang pernah dengar kisah ni? Sini aku cerita sikit pasal The Flying Dutchman ni. (1641) Hindia Belanda, di pesisiran Tanjung Harapan, seorang kapten kapal diarahkan anak-anak kapal dia untuk mempercepatkan kerja. Jadi anak-anak kapal ni dia angkut sutera, pewarna, rempah ratus dan pelbagai barangan lain untuk naik ke kapal. Jadi mereka ni sedikit pelik dengan kapten mereka ni yang kelihatan sangat tergesa-gesa waktu tu untuk pulang ke Belanda. Padahal di hujung ufuk laut tu, diorang dah nampak dah awan gelap dengan hujan lebat, hujan mencurah-curah yang menandakan ribut bakal datang kalau mereka belayar juga. Ada seorang anak kapal ni, dia cakap dekat kapten, "Kapten, kita tunggu dulu lah. Kita tangguh dulu pelayaran ni. Tunggu hujan reda, baru kita belayar. Laut ni memang tak bersahabat dengan kita, Kapten." Tapi kapten tu memandang tajam je dekat anak kapal dia ni. Mengarut. Jom cepat kita bawa pulang rempah ratus ni ke Belanda, balas sang kapten ni kepada anak kapal. Disebabkan ketegasan kapten ni lah, tak ada seorang pun berani lawan cakap dia, membantah apa yang dia cakap. Perlahan-lahan dengan sauh yang telah dinaikkan dan layar mula dikembangkan lengkap bersama bendera kebanggaan Ratu Belanda masa tu, kapal tu pun mula meninggalkan Tanjung Harapan dan berlayar ke laut lepas. Pelayaran ni sebenarnya tak direstui langsung oleh para pekerja dia. Cuaca yang sangat buruk dan beberapa jam lepas tinggalkan pesisir, ombak kuat mula menghentam kapal. Ada antara anak kapal ni yang tak tahan, lalu dia muntah. Kapten kapal apalagi, dia tengok kondisi anak kapal dia macam tu, muntah-muntah, dia mula naik baran. Sial, kapten datang ke anak kapal tu, dia tendang anak kapal tu jatuh ke laut. Korang semua ni